Zubair bin Awam bukan orang biasa. Beliau adalah sepupu Rasulullah dan sahabat yang memeluk Islam sejak usia muda. Ketika Islam masih asing dan lemah, Zubair sudah berdiri di barisan hadapan. Beliau diseksa dengan kejam kerana keimanannya. Tubuhnya dibalut tikar, lalu diasapi dengan api. Namun lidahnya tetap menyebut tiada Tuhan selain Allah. Pada usia muda, Zubair sudah menghunus pedang bukan kerana amarah, tetapi kerana cinta kepada Rasulullah. Dalam setiap peperangan besar, Badar, Uhud, Khandaq, Zubair sentiasa berada di barisan paling berani. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap Nabi memiliki pembela dan pembelaku adalah Zubair bin Awam." Itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengiktirafan langit. Namun yang paling mengagumkan, Zubair bukan hanya kuat di medan perang, tetapi lembut hatinya terhadap Allah. Walaupun kaya dan berpengaruh, beliau hidup sederhana dan meninggalkan harta yang hampir semuanya untuk melunasi amanah dan hutang. Di akhir hidupnya, Zubair memilih menjauh dari fitnah dan pertumpahan darah sesama Muslim. Beliau gugur bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih keamanan iman, pengajaran. Keberanian sebenar bukan hanya menghunus pedang, tetapi berdiri teguh pada kebenaran dan tahu bila harus berundur demi Allah.